Okey Asma, hari ni Umi nak sambung aja bunyi huruf vokal. Asma keliru lah Umi. Umi rasa mesti ramai anak-anak kat luar sana menghadapi masalah yang sama juga kan? Okey, ini Umi nak tunjuk cara yang betul nak ajar bunyi A dan bunyi I. Asma cuba sebut bunyi huruf ni. Ni senang je Itu huruf. Bunyi huruf A ialah A. Asma tengok mulut Umi. Bunyi A, mulut kena buka besar. A. Buka mulut besar. Kan Umi. Betul. Sekarang Asma tengok mulut Umi lagi. Mulut Umi tengah senyum kan? I. Lah. Mulut senyum. Bunyi vokal ni, anak-anak kena ingat huruf dan gerak mulut saja. Bila huruf A, mulut kena buka besar. A. Bila huruf I, mulut senyum. I. Alhamdulillah, cukuplah dulu untuk hari ni ya Asma. Terima kasih Umi. Asma tak akan keliru lagi. Belajar sikit-sikit asalkan setiap hari.